Rasuah. Perkataan yang selalu sangat kita dengar kan? Tapi, kat mana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam perang global menentang rasuah ni? Okey, kali ni kita akan bedah siasat data, kita bongkar apa strateginya dan kita tengok realiti di sebalik nombor-nombor tu semua. Jom, kita start. Inilah soalan utamanya kan, kat mana sebenarnya kita berdiri di mata dunia. Jawapan untuk soalan ni sebenarnya datang daripada satu penanda aras utama peringkat antarabangsa. Okey, jom kita mulakan dengan kedudukan semasa rasuah. Kita nak tengok skor dan pangkat terkini untuk betul-betul faham kat mana kita sekarang ni. Dan nombornya ialah 50. 50 mata. Ini adalah skor kita dalam Indeks Persepsi Rasuah atau nama pendeknya CPI. So, 50 daripada 100. Angka inilah yang jadi penanda aras utama untuk kita tahu kedudukan kita. Okey, jadi apa maksud skor 50 mata tu bila kita bandingkan dengan seluruh dunia? Skor tu meletakkan Malaysia di kedudukan ke-57 daripada semua negara yang dinilai. Dari sini barulah kita nampak gambaran besar kat mana kita berdiri berbanding dengan negara-negara lain. Tapi, apa sebenarnya CPI ni? Okey, ini penting sangat untuk kita faham. CPI ni bukan ukuran berapa banyak kes rasuah yang betul-betul berlaku, bukan. Ia adalah ukuran perception. Maksudnya, apa yang pakar dan ahli-ahli perniagaan rasakan atau fikirkan tentang tahap rasuah dalam sektor awam kita. Ingat ya, kata kuncinya di sini ialah perception. Perkataan ni akan jadi sangat penting nanti. Okey, kalau kita kecilkan skop sikit, kita tengok ke rantau kita. Sebenarnya, kedudukan ni meletakkan Malaysia di tempat kedua dalam kalangan negara ASEAN. Boleh tahan kan? Dan kalau dalam kalangan negara-negara Islam pula, kita di tangga ke-6. Jadi, walaupun memanglah banyak lagi ruang untuk jadi lebih baik, tapi prestasi kita sebenarnya agak baik juga bila nak dibandingkan dengan negara-negara jiran. Seterusnya, kita tengok pula strategi utama negara. Apa plan dan inisiatif sokongannya? Kiranya, apa game plan kita? Jom kita selami senjata-senjata yang Malaysia guna dalam perang melawan rasuah ni. Pusat kepada semua usaha ni ialah Strategi Pemberantasan Rasuah Nasional ataupun NEX. Senang cerita, anggaplah NEX ni macam pelan induk, a master plan. Ia macam peta jalan yang sepatutnya jadi panduan untuk semua agensi dan dasar kita, semuanya menuju ke satu matlamat yang sama, Malaysia yang bebas rasuah. Tapi, NAKS ni tak bergerak sorang-sorang. Ia disokong oleh beberapa inisiatif penting. Contohnya, Deklarasi Harta. Ini untuk paksa ahli politik dan pegawai atasan tunjuk apa harta yang mereka ada untuk ketulusan. Lepas tu, ada e-perolehan, di mana semua perolehan kerajaan dibuat secara online, jadi lagi susahlah nak ada deal tepi. Dan yang sangat penting, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Akta ni melindungi sesiapa saja yang berani tampil ke depan untuk lapor rasuah. Setiap satu ni macam gear penting dalam satu enjin besar anti rasuah. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling kritikal, iaitu cabaran antara persepsi dengan realiti. Apakah rintangan paling besar dalam perjalanan kita ni? Dan inilah dia, cabaran utamanya. Perang antara persepsi dengan realiti. Ingat tak tadi kita cakap skor CPI tu pasal persepsi? Inilah isunya. Walaupun kerajaan mungkin dah buat macam-macam reformasi, dah dakwa orang sana-sini, tapi kalau orang ramai dan pelabur antarabangsa masih rasa yang negara ni korup, skor kita takkan naik. Nak ubah persepsi orang, jauh lebih susah daripada nak ubah undang-undang. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah persepsi ni? Macam mana kita nak terus maju ke depan? Jawapannya ada pada komitmen dan teknologi masa depan. Jom kita tengok jalan penyelesaiannya. Ada dua perkara yang sangat-sangat diperlukan. Pertama, komitmen politik yang konsisten. Maksudnya, bukan setakat hangat-hangat tahi ayam atau bila dekat pilihan raya je, tapi kena buat setiap hari, tak kira siapa pun yang terlibat. Kedua, kita kena lebih bijak. Kita kena guna teknologi, macam analisis data raya untuk kesan atau hidu rasuah tu sebelum ia jadi lebih parah lagi. Petikan ni memang kena tepat pada sasaran. Kejayaan tu bergantung pada pelaksanaan yang betul-betul berkesan. Bukannya setakat retorik politik je. Sembang kosong takkan ubah apa-apa. Hanya tindakan, tangkapan, pendakwaan, reformasi yang betul-betul jalan, barulah persepsi orang akan berubah. Pelaksanaan, itulah kuncinya. Cuba bayangkan teknologi ni macam pengawal keselamatan digital yang tak pernah tidur. Daripada kita tunggu orang buat laporan, sistem ni boleh tapis berjuta-juta transaksi kerajaan secara real time. Dia akan cari benda-benda pelik, corak yang tak kena, bayaran yang mencurigakan dan terus bagi amaran. Tujuannya, untuk jadi proaktif. Kita nak tangkap penjenayah sebelum dia sempat lari, bukan bila semua dah lesak.
So, persoalan ni sekarang, adakah komitmen politik dan teknologi canggih ni dah cukup untuk ubah persepsi dunia terhadap kita? Atau adakah satu lagi kepingan puzzle yang hilang? Mungkin satu perubahan budaya di mana setiap seorang daripada kita sebagai rakyat Malaysia menolak rasuah tak kira sekecil mana pun. Itulah persoalan yang akan menentukan kedudukan negara kita pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih kerana bersama saya.